Ramai tanya cikgu, cikgu macam mana kita nak buat resume ni cikgu? Kita orang tak tahu cara nak buat resume untuk pergi ke interview pendidikan ataupun interview bukan pendidikan, khususnya lepasan SPM. Yang tak lama lagi lepas ni STPM, lepasan matrikulasi asasi dan juga diploma juga boleh gunakan template yang sama. So hari ni cikgu akan share dengan korang tapi dalam bentuk video, cikgu tak boleh buat slides. Kadang-kadang TikTok agak straight, jadi korang tengok kat sini lah. Okey, yang pertama sekali kalau korang tengok kat sini, cikgu akan paparkan ni, letakkan apakah maklumat peribadi, kemudian letaklah gambar korang yang paling handsome tu dekat sebelah dia. Korang masukkanlah gambar yang formal, contohnya kalau korang pakai blazer lebih baik lagi, ambillah kat kedai, bagi cantik, background, kalau boleh pakai background yang warna putih ataupun background yang warna biru. Kemudian objektif permohonan, so korang boleh letaklah dekat sini, korang minta kos yang ada interview tu kos apa. Kalau korang kos macam cikgu ni, cikgu nak minta katalah bimbingan dan kaunseling untuk ijazah sarjana muda untuk degree. Kalau diploma letaklah diploma, so korang letaklah lebih kurang macam ni. Cikgu minta maaf lah, ini adalah template cikgu yang terkini, cikgu malas nak buat daripada awal. Zaman sekolah dulu, cikgu malas nak edit banyak sangat. So lebih kurang macam ni je, tapi korang ubah suailah ikut kos yang korang minta. Seterusnya maklumat pendidikan. Kalau macam cikgu letaklah di sini, cikgu lepasan STPM. So kalau yang lepasan SPM, letaklah SPM, letak markah trial pun boleh. Dekat situ. Kalau ada PT3, letaklah PT3, kemudian letaklah markah trial SPM ataupun lebih tepat lagi, lebih bagus lagi untuk SPM nanti. Kalau belum keluar, letaklah yang trial. Kalau untuk yang lepasan matrikulasi asasi dan juga diploma, korang boleh letak waktu keputusan SPM dan juga keputusan matrikulasi ataupun keputusan asasi ataupun keputusan STPM korang. Seterusnya korang letaklah untuk lepasan SPM, mungkin ada yang bekerja, ataupun lepasan STPM dan setaraf, maksudnya matrikulasi asasi dan sebagainya. So ada pengalaman-pengalaman bekerja yang support korang punya interview ni, lagi baguslah. Contohnya untuk yang diploma mungkin pernah jadi guru pelatih, so boleh letak dekat situ. Baiklah, yang seterusnya kita kena letak, cikgu cadangkan korang letaklah anugerah yang korang pernah capai. Korang jangan, kalau tak ada anugerah jangan letaklah. Kalau ada, buatlah satu kolom ni, mungkin korang pernah mendapat pelajar cemerlang ke masa SPM ataupun masa trial ataupun masa peperiksaan lah. Kalau korang tingkatan 5 sekarang, mungkin masa tingkatan 3 ke, korang letaklah apakah anugerah-anugerah yang korang pernah capai. Contohnya anugerah tokoh sahsiah ke, ataupun anugerah tokoh marjan ke, cikgu pernah dapat anugerah tu dulu. Jadi letakkanlah anugerah yang korang pernah capai waktu sekolah menengah. Sekolah rendah tak payahlah. Yang SPM tu sekolah menengah, untuk lepasan STPM dan setaraf sekolah menengah, dan juga mungkin masa korang form 6 ataupun matrik asasi dulu. Yang seterusnya, jawatan yang korang pernah sandang. Korang letaklah macam ni. Kalau macam cikgu zaman sekolah, cikgu pernah menjadi pengurusi Rumah Kuning, pengurusi surau, pengurusi bahasa Arab, pengurusi semua yang korang pengurusi uniform semua, cadet polis dan semuanya. Korang letaklah dekat sini sewaktu sekolah menengah. Sekolah rendah tak payah tau. Baiklah, akhir sekali dekat sini korang letaklah apakah aktiviti yang pernah korang capai. Letaklah, kalau nak letak semua, kalau terlalu banyak, korang letaklah yang besar-besar. Contoh macam cikgu letak kat sini peringkat antarabangsa dulu, lepas tu kemudian peringkat kebangsaan, peringkat negeri, dan peringkat daerah. So peringkat sekolah cikgu rasa kalau cikgu banyak sangat lah. So terpulang pada korang, letaklah kalau boleh 10 macam tu, yang besar-besar letak di atas. Dan akhir sekali adalah rujukan. Letaklah guru yang korang baik, ataupun pensyarah yang korang baik yang boleh memberikan rujukan. Letak nombor telefon dia sekali. Jadi kalau pihak interview tu nak tanya apa-apa berkenaan korang, so mereka boleh hubungi dekat situ. So tolong belanja follow satu untuk cikgu, sebab video ni mengambil masa. Cikgu nak siapkan resume ni untuk korang. So jangan lupa follow cikgu untuk info-info lanjut.